Selamat datang ke channel Alipo. Hari ni Alip ada dekat Batu Feringgi So banyak lah. So ada jugalah deretan kedai yang dirobohkan lah. So ada yang buat macam fun fair pun ada kan. So ya, yang paling terkini sekali mengenai Batu Feringgi. So tarikan yang terbaru ada kat sini, Feringgi Walk. Feringgi Walk. Dia ada tempat makanan. Ada mini food truck. Mini food truck ada. Ada makanan-makanan lah. Kat sana ada apa? Wafer pun ada. Ni waktu petang. Kalau malam lagi ramai lah. Valley Mart pun ada. Mission ATM pun ada sini. Ada kebab. Kebab pun ada kat sini. Ni tarikan yang terbaru lah di Batu Feringgi guys. Macam-macam makanan ada sini. Dah comel food truck. Food truck tak tahulah jenis apa ni. Daripada arah sana so kat sini ada apa? Pantai lah. Sini boat ada, banana semua ada. Jalan kat sini banyak macam kedai makan pun di sini. Kat sini korang boleh sewa lah jet ski ada. Monkey beach pun ada kat sini. Bandar Nambut pun ada. Pemandangan kat sini lah. Kalau main jet ski boleh sewa lah kat sini guys. Suasana waktu petang lebih kurang dalam pukul 5. Pukul 5. Abang ni pun dia promote lah. So pasir lah. Pasir pantai. Ada orang main apa? Wish boat. Parasailing ni. Fly lah. Di mana-mana gang yang fly ni boleh lah main ni. Sesuai. Kita zoom sikit. Kita jalan sikit lah di pinggir-pinggir pantai lah. Ini lah pantai Batu Feringgi. Ya, masih bersih masih bersih dan dipelihara dengan baik jaga dengan baik. Orang dating pun ada, semua ada. Okay. Laut pun bersih. Ni geng main jet ski pula. Ni semua area Batu Feringgi ya guys. Pantai Batu Feringgi. Boat pun ada. Pusing-pusing kat sini. Petang ramai juga orang main jet ski. Okay guys, tadi cerita kat pantai, ni cerita kat tepi jalan raya lah. Tengok macam pampai mini. Kita lepak sana. Sini lah Batu Feringgi. Petang-petang ni dia orang nak niaga pasal malam-malam ni. Nampak lah kelihatan dia orang tengah set up. Petang-petang ni baru ramai pengunjung lah datang. Ada sewa-sewa apa. Apa ni apa? Panggilnya pelampung. Pelampung ada, nak mandi, nak beli pun boleh, sewa pun boleh.
Sini banyak lah orang makan bajet-bajet kat sini. Kedai bajet kat sini. Tepi ni pun ada kedai bajet berdepan dengan Petronas Batu Peringgi. Okey lah, makan minum tak lama sangat.